Inflasi dikata kecil tetapi hidup terasa semakin mahal. Angka atas kertas menyebut 1.4%, namun di pasar dan di dapur, harga ini berbicara dengan bahasa yang jauh berbeza. Beras tidak menunggu statistik, ayam tidak membaca laporan ekonomi. Yuran sekolah pula tidak tunduk pada purata. Yang naik tetap naik kerana itulah resam dalam kehidupan. Kita bekerja siang dan malam, namun nilai wang semakin hari semakin mengecil. Bukan kerana kita boros, tetapi kerana masa menghakis nilainya secara perlahan-lahan, tanpa kita sedar. Inflasi ini bukan pencuri yang datang dengan berlari. Ia datang dengan berjalan, senyap tetapi pasti. Menyimpan wang tanpa perlindungan ibarat menadah hujan dengan tapak tangan. Ada yang tinggal, namun kebanyakannya hilang entah ke mana tanpa kita sedar. Sebab itu, orang yang bijak memilih emas. Emas tidak menjanjikan untuk cepat kaya, tetapi ia setia menjaga nilai. Ketika wang makin menyusut, emas tetap berdiri. Menabung emas ini bukan tentang gaya hidup mewah semata-mata, tetapi tentang maruah kita di hari tua, tentang pilihan ketika dalam kesusahan dan tentang ketenangan ketika dunia berada dalam tidak ketentuan. Mulakan dari kecil, kerana yang kecil hari ini adalah perlindungan yang besar untuk masa akan datang.